Orang yang apabila ia ingin selesai banyak perkara dalam hidupnya, pertama, baca selawat jangan tinggal. Kerana setiap selawat yang dia lontarkan, maka dia telah menjemput rahmat Allah. Satu hari saya cuma mampu baca selawat 500 saja. Lepas sembahyang subuh, saya akan duduk, saya akan habiskan selawat saya 500 kali. Saya akan baca selawat yang pendek, iaitu selawat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ini yang saya baca setiap hari. Apa yang saya lalui dalam hidup, sepanjang saya beramal dengan amalan ini, Allah angkat banyak perkara dalam hidup saya. Pada hidup saya ni bukan tak ada masalah tuan-tuan, tapi alhamdulillah semua masalah Allah angkat satu persatu. Benarlah, jika kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita dalam rahmat. Kedua, jangan tinggalkan amalan ini.